Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar murid-murid? Cikgu doakan semoga murid-murid sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, seterusnya mampu meneruskan sesi pembelajaran sehingga ke penghujungnya. Dalam video kali ini, bersama saya Cikgu Siti Aisyah, kita akan menyentuh bahagian kedua, topik misi kemanusiaan sejagat. Apakah yang kita akan belajar pada hari ini? Sesi pembelajaran pada hari ini akan tertumpu kepada kaedah-kaedah yang boleh dipraktikkan untuk membaca berita dengan betul. Bagaimanakah cara membaca berita dengan betul? Pertama, seseorang pembaca berita harus terlebih dahulu memahami kandungan berita. Pembaca berita harus terlebih dahulu membaca dan memahami secara keseluruhan berita. Hal ini penting bagi mengenal pasti unsur-unsur penting yang terdapat dalam petikan berita, seterusnya membantu penyampai berita untuk memahami dan mengenal pasti nada berita yang bersesuaian. Kaedah kedua ialah latihan sebutan dan intonasi. Seseorang penyampai berita perlulah melakukan latihan sebutan dan intonasi. Hal ini dapat membantu pembaca berita untuk menyebut setiap perkataan dengan jelas dan betul. Latihan sebutan dan intonasi dapat membantu penyampai berita menggunakan intonasi yang betul semasa menyampaikan berita. Apakah kaedah yang kedua? Kaedah yang kedua ialah seseorang penyampai berita harus mengawal nada suara dan juga emosi. Hal ini penting bagi memastikan keberkesanan dalam penyampaian berita. Suara seorang penyampai berita perlulah jelas, mantap dan profesional. Gunakan emosi secara sederhana mengikut jenis-jenis berita yang disampaikan. Misalnya, berita-berita yang menyentuh tentang isu kematian, kesengsaraan, kemusnahan haruslah disampaikan dengan nada yang bersesuaian, iaitu dengan menitik beratkan nada keprihatinan. Seterusnya, elakkan suara yang terlalu lembut dan juga terlalu kuat. Baiklah murid-murid, kaedah keempat yang perlu dititik beratkan oleh seseorang penyampai berita ialah kelajuan dan irama bacaan. Penyampai berita seharusnya membaca dengan lancar dan tidak terlalu laju. Semasa menyampaikan berita, beri jeda yang cukup pada tanda baca seperti koma dan juga nota. Pastikan bacaan tidak tergesa-gesa kerana bacaan yang tergesa-gesa hanya akan menyukarkan pendengar dalam memahami isi kandungan berita yang disampaikan. Perkara terakhir yang perlu dititik beratkan oleh seorang penyampai berita ialah gaya bahasa badan. Seorang penyampai berita haruslah berdiri tegak, tenang dan yakin. Hal ini penting bagi menunjukkan keyakinan diri seseorang penyampai berita. Gunakan gerakan tangan secara sederhana jika perlu semasa menyampaikan berita. Dan terakhir, pandang penonton atau kamera dengan yakin. Baiklah murid-murid, cikgu telah pun terangkan beberapa kaedah yang boleh dipraktikkan oleh murid-murid untuk menyampaikan berita dengan baik. Harapan cikgu semoga kaedah-kaedah yang dipelajari pada hari ini dapat dipraktikkan pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada cikgu untuk video kali ini. Jom kita ke aktiviti yang seterusnya.